Okey, sekarang kita ada dekat di resident. Hari ni customer minta pasang private kitchen top dengan gunakan batu quartz stone PP2801. Okey, macam biasa kita akan ukur dulu. Lepas tu kita potong untuk dapat exactly ukuran. Okey, sekarang kita dah cun-cun dah masuk batu ni. Dan tim kita nak ukur untuk nak potong lubang dapur. Okey, sementara kita nak pasang bahagian kitchen top, kita nak pasang dulu tabletop. Tabletop ni panjang dia 2 kaki. Jadi kalau korang punya tabletop panjang, kami boleh custom lah. Jangan risau saya ni meja korang macam mana. Okay, sekarang kita seorang tengah berpegang kat setiap sudut ni, dan seorang lagi tengah tebuk lubang untuk sinki. Sekarang ni tim kita dah settle foto lubang untuk batu dengan kabinet. Sini kita letak sinki dengan gas. Lepas ni kita akan letak gam pula. Tapi ni kita punya hasil sebelum letak gam lah. Macam tu. She said it's now or never. So I let somebody go. Okay, sekarang kita punya team nak pasang backsplash dekat atas kitchen top. I let somebody go. And I let somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. Okay, selesai dah kita punya wasangan hari ni, iaitu tabletop dan juga kitchen top menggunakan quartz stone VP2801 dekat di resident. So siapa-siapa kalau berminat nak dapatkan batu dengan dan servis dari Vera Plaster, boleh hubungi kami di nombor tertera atau datang walk in ke showroom Vera Plaster. Ingat mana cantik, ingat Vera Plaster.